Tu saya kata Hairul Amin ni adalah seorang anak muda yang saya nampak dia ada wawasan. Dia ada wawasan, dia pandai guna. Okay, saya nak tanya Prof yang pasal Hairul Amin kan dia letak nama Rembayung. So saya nak tahu apa maksud Rembayung. Okey, Hairul Amin ni dia bijak kan. Saya rasa dia seorang yang sangat bijak lah. Rembayung ni dia lebih kepada konsep dia berkaitan juga dengan lembayung. So bila kita sebut lembayung, orang faham lembayung tu menunjuk pada satu keadaan senja. Yang selalu dikaitkan dengan senja tu ada lembayung, ada kalau zaman saya kecil ada mambang kuning. Kan? Mak kata jangan keluar senja, nanti mambang keluar. Perasan tak bila senja tu kan ada mambang, bila mambang keluar kan awan dia jadi kuning. Itu yang ada mambang kuning. Mambang kuning, bila mambang kuning tu keluar, banyak iblis syaitan berkeliaran. Jadi kita tak digalakkan untuk berada di luar sewaktu lembayung senja. Masa lembayung, waktu rembayung ni keadaan dia lebih kurang sama. Cuma konsep rembayung itu ialah melihat kepada suasana yang dia nak hasilkan dalam dia punya perniagaan dia itulah. Kita tengok dia punya, kita tengok pencahayaan rembayung macam mana kan. Nampak macam waktu senja kan dengan lampu dia. So dia mengambil konsep rembayung tu untuk dijadikan sebagai dia punya identiti dalam perniagaan dia. Dan saya rasa kalau kita buka manuskrip lama, ada perkataan rembayung yang digunakan. Tapi kena carilah. Kalau nak cari manuskrip lama ni, University National Australia, dia ada satu projek dia panggil MCP, Malay Concordance Project. So you type mcp.anu, then dia akan keluar. So you type perkataan rembayung, ada tak? Tengok sebab dia satu kumpulan manuskrip lama, ada korpus dia lah, data korpus dia. Memang saya rasa berapa ratus ribu dalam tu. So, kalau kita ada perkataan-perkataan yang macam dulu kan keluar ketimbang dah oleh Perdana Menteri, keluar perkataan marca pada kan. Beberapa perkataan yang digunakan oleh PMX tu kan orang netizen sibuk kan, apa perkataan gini-gini kan. Sebenarnya ada dalam manuskrip lama, boleh ni kan dah. Apa maksud dia, apa semua kan. Dan ada dia yang netizen influencer yang macam Zidane apa semua, dia beritahu kenapa sekarang orang nak trigger, sebab benda ni dah lama guna. Macam rembulan, kenapa panggil rembulan? Betul. Apa maksud rem tu? Rembulan muat dia. So tapi yang positifnya daripada situ orang Melayu mula belajar. Mula cari semula perkataan-perkataan lama kan. Tu saya kata Hairul Amin ni adalah seorang anak muda yang saya nampak dia ada wawasan. Dia ada wawasan dan dia pandai guna. So bila saya rasa dia study juga Perdana Menteri kita, penggunaan perkataan-perkataan lama tu. So, bila dia tengok tu, dia dapat idea, so dia gunakan lah. Dan secara tak langsung memandangkan dia sendiri tu pempengaruh yang mempunyai berapa ramai pengikut, orang pun terikut-ikut. Dan ramai orang nak belajar lah, nak cari perkataan-perkataan ni tu. Kan? Baguslah dia satu contoh. Kalau kita boleh dapat 10 Hairul Amin yang boleh kita latih untuk membawa naik bahasa kita ni, saya rasa ramai budak-budak muda ni dia akan, sebab budak-budak muda generasi hari ni dia cepat sangat terpengaruh dengan orang-orang sebaya yang seperti Hairul Amin ni lah. Kan? Saya selalu follow saya pada Hairul Amin, saya follow Zidane Aziz. Dia pun memperjuangkan banyak bahasa juga. Bagus dia pun kan? bagus juga. Dan saya sebenarnya suka kalau dia join macam aktiviti ke majlis bahasa macam ni yang boleh bawa. Betul. Kena angkat lah. Kena angkat orang-orang yang anak-anak muda yang kita tengok mempunyai pengaruh yang sangat besar ni. Yang itu saya dah cakap dengan AKM semalam. Waktu kami bersyarat tu saya cakap ambil budak-budak yang boleh kita walaupun dia mungkin yang sangat popular tu mungkin bahasa dia tak betul, tapi angkat dulu. Sebab sifat manusia, bila kita hargai dia akan bagi lebih banyak. Maknanya bila kita angkat dia bagi anugerah kan. Anugerah sebagainya,
ciptakan satu anugerah bahasa terbaik dan sebagainya, bagi dekat dia, so dia akan lebih bersemangat untuk, itu memang sifat semula jadi manusia lah. Kita ni kalau dihargai macam-macam kita nak bagi kan. Katalah dapat anugerah ni, oh lagi kuat kita nak bekerja. Dia kadang-kadang orang yang influencer yang mengangkat bahasa Melayu ni pun dia macam orang pun akan angkat secara tak langsung pun macam Mek Yun Tengok Mek Yun. Mek Yun, berapa ramai orang suka kecek Kelantan kan. Dia cakap bahasa dialek Kelantan. Orang Kelantan angkat dia, bukan orang Kelantan saja, seluruh Malaysia angkat dia. Satu lagi, saya selalu tengok yang dekat Sweden tu, yang dengan anak dia tu. Saya selalu tengok video dia. Aberware, dia cakap dialek Kelantan. Dia hantar anak dia pergi sekolah, lepas tu dia suruh anak dia cakap dialek Kelantan. Dia kahwin dengan orang Sweden. Saya tak ingat dah siapa, tapi saya selalu tengok reel dia lah. Menarik nampak kan, sebab dia popular kan dialek Kelantan di Sweden. Secara tak langsung, bila dia buat tu, bukan aja untuk Malaysia, tapi di Sweden juga. Saya tengok, menarik kan. Yalah, tapi itulah dalam masa sama kita pun ada influencer yang ada orang yang masalah gunakan contohnya macam apa, dia cakap je bahasa Melayu sikit semua orang angkat, pasal dia jadi famous, pasal dia terus ni lah dia naik. Tapi okey je kan kalau orang macam tu dia menggunakan rakyat Malaysia untuk naikkan nama dia sebab dia kata dia suka Malaysia ni ataupun bahasa dia. Saya tak nampak macam kita nak kata bila orang tu gunakan benda tu untuk naikkan diri dia, tapi secara tak langsung dia naikkan juga apa yang ada dekat negara kita. Tak okey kan? Okey. Kita sepatutnya tak perlu melihat benda tu sebagai satu ancaman. Kan kalau kita nak, kita buatlah. Kan kenapa perlu kita nak kutuk-kutuk orang yang betul tak? Kalau kita nampak orang yang bila dia nampak sebenarnya dia bukan sayang sangat bahasa ke apa, dia nak naikkan je. Tapi dia naikkan kan, dia nak naikkan diri dia secara tak langsung, dia naikkan bahasa kita kepada pengikut-pengikut dia. Macam ni lah, kadang-kadang masyarakat kita orang Malaysia ni terlalu banyak berfikiran yang agak negatif. Kan apa yang orang buat semua tak kena. Kan boleh tak kita ubah minda? Tengok apa yang orang buat tu, kita cari sisi positif dia. Yang negatif tu kalau dia buat tak betul, kita tegurlah dia. Tak payahlah kita nak viralkan dia tak betul ke dan sebagainya. Sebab adab sopan Melayu, kita sangat jaga aib. Kan kita tak inikan aib orang depan halayak. Mak bapak kita pun kalau nak marah kita, dia tak tengking kita depan orang ramai. Dia akan panggil ni kan. Tapi sekarang mak bapak depan-depan ni, bukan mak bapak, suami isteri pun depan-depan orang pun nak bergaduh semua kan. Tu benda-benda yang macam tu dah sedikit demi sedikit hilang. Tu kita nak hasilkan satu generasi yang positif lah. Kalau boleh, yang sentiasa melihat setiap benda yang baik itu sebagai satu peluang. Bukan nampak bila orang buat benda yang menarik, yang itu kita nampak sebagai ancaman kepada kita dan kita viralkan dia tak betul. Kan? So, peluang anak muda sekarang TikTok tu peluang, saya kata peluang perniagaan, peluang untuk mempromosikan. Hampir semua generasi memang ini je lah. Sebab tu tengok orang Cina semua dia berniaga, dia akan guna bahasa Melayu. Ya. Tak akan guna bahasa dan kita nak marah orang Cina pakai bahasa Melayu dekat TikTok buat jual barang. Sedangkan dia guna bahasa Melayu. Kita buatlah. Ini orang Cina, kita tengok ada yang orang Cina komen, dia lebih suka lagi menggunakan bahasa Melayu berbanding bahasa Cina. Sebab salah satunya ialah dia kata dia payah berkomunikasi dengan orang Cina sendiri. Lagi Cina apa semua. Tapi bila dia dengan orang Melayu, lagi senang. Maknanya orang Melayu dia banyak kompromi. Kuasa pembeli dalam tangan orang Melayu. Tapi bila dia orang ni, bila dia adalah, bila first kita tengok influencer, dia first niagaan, sekarang dah memang dah. First niagaan kata dia adalah sangkut cakap. Tapi ada yang orang Melayu dia support supaya kau lagi bercakap. Ya. Tengok siapa yang popular yang dengan Hawa tu, James tu. Kan dia kan cakap bahasa Melayu dalam dia punya reel, dalam dia punya YouTube semua kan. Apa Dr. Mala, Melayu India yang cakap bahasa Melayu ni kan. Dia keluarga dia memang dia tak boleh, dia tak suka
Dia sendiri cakap. Itulah. Sebab itulah saya kata. Bila kita dah jatuh cinta, kan dia dah sayang bahasa Melayu, so dia tahu bahasa Melayu bagi dia duit banyak. So dia sayang lah kan. Maknanya kita nak fikir secara positif lah. Dia nampak bahawa bahasa Melayu tu ada kepentingan. Kepentingan ekonomi kan. Itu yang benda-benda yang saya rasa perlu kita perhatikan lah. Kerajaan kita perlu buat sesuatu.